akhlak kepada manusia, mana dia kepada orang bukan Islam. Nabi bersifat kasih sayang, lemah lembut kepada manusia. Nabi mengajar kepada kita, walaupun mak bapak kamu tak Islam, kamu memeluk Islam, kena berbuat baik kepada mereka, kena jaga mereka. Sayyidatina Asmah anak Abu Bakar Siddiq menjaga ibunya yang bukan Islam. Lepas memeluk Islam ni, dia jumpa Nabi, tanya, Nabi, saya dah memeluk Islam, mak belum lagi, macam mana ni, perlu jaga ke tak jaga? Nabi kata, wahai Asmah, kamu jagalah mak kamu tak Islam ni, lebih-lebih lagi lepas memeluk Islam, jaga lagi lebih baik, lebih menyayangi. Jadi makna dia, Nabi suruh kita ni hubungan baik dengan ibu bapa. Allah pun kata dalam Quran, buat baik dengan ibu bapa. Saya ni sampai sekarang saya jaga mak saya, bapa meninggal dah 5 tahun dengan tok saya mandikan dia, bagi makan. Kalau dia buang air besar pun saya cucikan. Ini didikan akhlak kepada saya untuk menjaga keluarga bukan Islam ni. Jadi anda kalau ada mak bapa, jangan buang, kena jaga. Kalau buang pun berdosa. Berbuat baik kepada ibu bapa, mana dia tak sama ada ibu bapa Islam ke bukan Islam. Kalau anda tak jaga, buang ibu bapa, tak mau ziarah ibu bapa, anda berdosa besar. Walaupun dia bukan Islam. Nabi kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Nabi tak kata ibu Islam, ibu saja. Di sana sama ada Islam bukan Islam. Mana dia kita berbakti dengan mak kita, insya-Allah dapat syurga. Walaupun bukan Islam, itu soal akidah, tapi hubungan yang Allah dan Rasul atur ialah kena buat baik, kena jaga bawa. Mana tahu akhir hayat dia boleh ucap 2 kalimah syahadah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh buang walaupun dia tak Islam tu. Jadi Nabi berlemah lembut, berkasih sayang. Nabi beritahu bahawa siapa sayang manusia, nescaya Allah akan sayang dia. Manusia Islam ke bukan Islam, itu soal akidah tu.